Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Halaqah Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini saya akan memulakan halaqah perbincangan ilmu kita dengan satu berita gembira, iaitu saya ingin sangat menghadiahkan tasbih digital ini kepada para penonton semua. Bagaimana caranya dan mengapa saya ingin menawarkan perkara ini? Sebabnya begini. Pada hari ini kita akan membincangkan satu perkara yang sangat-sangat penting, iaitu the power of istighfar. Bagaimana cara untuk kita menjadikan istighfar setiap hari yang kita baca, yang kita zikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi lebih bermakna. Untuk itu para penonton semua, kita akan merujuk kepada satu ayat Al-Quran, iaitu surah An-Nuh, ya. Surah Nuh, saya tuliskan di sini. Surah Nuh. Ayat berapa? Ayat 10 hingga ayat 12. Muka surat 570. Sekali lagi saya ulangi. Surah An-Nuh. Muka surat 570. Daripada ayat 10 hinggalah ayat ke-12. Ayatnya berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta maaf para penonton semua, suara saya tak begitu baik semenjak keberkahan ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalihi wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul azim. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kita bahawa istighfar itu sangat-sangat penting. Ia merupakan key untuk semua perkara yang kita idam-idamkan ini datang kepada kita. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kita inginkan rezeki, caranya dengan istighfar. Kalau kita ingin doa kita ini dimakbulkan Allah, caranya dengan memperbanyakkan istighfar. Kalau nak turunkan hujan, kalau nak rezeki kita berpanjangan, even kalau kita nak anak sekalipun, kita boleh mendapatkannya dengan cara apa? Istighfar. Dan kalau kita ingin hidup kita bahagia dunia dan juga akhirat, Allah Subhanahu wa taala kata istighfar. Soalannya ialah mengapa istighfar ini menjadi satu key yang sangat-sangat luar biasa para penonton semua. Kerana kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, perkara yang paling dia inginkan ialah setiap hamba-Nya ini memohon ampun kepada Dia, meminta ampun, menundukkan diri, mengaku salah, orang kata, ya. Kita minta semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahan kita daripada dulu, kini dan juga selamanya. Kita juga minta supaya Allah Subhanahu wa taala tutupi segala aib-aib kita. Pendek kata, dengan beristighfar sebenarnya kita sedang memberi hin kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala gembira kepada kita. Disebabkan ini para penonton semua, Rasulullah SAW kalau kita perhatikan sepanjang hidup baginda, istighfar merupakan perkara yang tak pernah lekang daripada bibir baginda. Sehingga kan dalam beberapa hadis dinyatakan Rasulullah itu beristighfar at least 70 kali setiap hari. Dan dalam hadis lain dinyatakan at least 100 kali setiap hari. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW ingin mengajar kepada kita, this is power of istighfar. Ia boleh deep cleansing hati para penonton semua. Ia boleh bersihkan hati. Dan kita semua tahu kebersihan hati amat-amat penting. Kerana melalui hatilah hidayah datang, rezeki mudah datang, hidup kita menjadi lebih diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya ingin kongsikan ada satu tips bagaimana cara untuk kita menjadikan istighfar yang kita baca setiap hari itu menjadi lebih bermakna. Caranya begini. Istighfar akan menjadi lebih bermakna menurut pengalaman saya kalau kita sentiasa beristighfar dengan menggunakan tasbih digital ini. Bagaimana ceritanya tuan-tuan dan puan-puan semua? Begini ceritanya. Saya Alhamdulillah setakat ini saya banyak menggunakan tasbih digital ini. Bawa ke mana-mana untuk memudahkan zikir, istighfar, tasbih dan juga tahmid ketika menjalani kehidupan harian.
Dan saya faham mungkin ada di antara kita yang lebih selesa untuk bertasbih, beristighfar menggunakan jari seperti ini. Tetapi saya setakat ini suka menggunakan tasbih digital, kerana kalau saya menggunakan jari kadang-kadang saya lost berapa banyak bilangannya. Tetapi dengan digital tasbih ada ditunjukkan nombornya di situ, alhamdulillah. Pengalaman ketika saya menggunakan ketika saya menggunakan digital tasbih untuk beristighfar, pengalaman sangat-sangat menyeronokkan tuan-tuan dan puan-puan semua. Antara kelebihannya ialah setiap kali kita beristighfar, kita dapat kenal pasti istighfar kita itu untuk dosa yang mana. Itu yang paling best. Pengalamannya begini. Ketika hari Jumaat, kalau tak salah saya 2 minggu lepas, ketika habis selesai saja solat Jumaat, saya keluar jalan bersama beribu jemaah lain, pergi ke tempat masing-masing, cari kereta, motor dan sebagainya. Ketika saya masuk kereta dan ketika hendak start enjin kereta itu, tiba-tiba ada orang ketuk pintu cermin kereta saya. Rupanya kawan saya, para penonton semua. Dia menegur saya, "Ustaz, dah lama tak nampak. Bila kita nak minum teh?" Lebih kurang macam tu lah dia kata, ya. Kemudian dia kata lagi, "Wah Ustaz, cantik kereta Ustaz, berkilat, boleh jadi mirror." Saya pun berkata kembali kepada kawan saya tu, "Tuan, kereta ni bukannya cantik sangat, tapi kebetulan pagi tadi baru basuh. That's why dia nampak cantik." Tetapi ketika sedang berkata itu, tuan-tuan dan puan-puan, nampak macam merendah diri. Tetapi ini yang kita katakan syaitan amat pandai untuk melihat titik mana yang dia boleh masuk supaya dia boleh menanam perasaan yang boleh menumbuhkan dosa. Ketika sedang berkata itu, dalam hati saya sudah mula berkata, memanglah kereta kita ni cantik sebab kita pernah jaga dan sebagainya. Nampak ke tidak? Para penonton semua, syaitan mula masukkan virus. Kalau tak ada tasbih ini, benda tu akan berpanjangan. Tetapi alhamdulillah, bila ada tasbih digital, saya pun berkata, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah ya Allah, Astaghfirullahalazim ya Rahman, ya. Minta maaf ya Allah kerana saya cepat sangat hati ini untuk ketumbuh perasaan riak di dalam hati bila orang memuji. Kebaikan apa yang kita lakukan ini, para penonton semua, ialah begini. Dengan tasbih digital, apabila setiap kali saya beristighfar, selain daripada istighfar kesalahan-kesalahan terdahulu, ia juga dapat menjadi istighfar untuk remind dosa-dosa yang kita sedang lakukan. Dan itu yang saya dapat rasai setiap hari. Kadang-kadang bila kita lihat apa saja maksiat, cepat-cepat kita beristighfar, Astaghfirullahalazim. Dengan niat istighfar itu dibaca untuk maksiat A, maksiat B, maksiat C. Contoh yang paling mudah saya ingin terangkan begini, para penonton semua. Bayangkan istighfar yang kita lakukan selama ini. Kalau istighfar biasa, zikir istighfar biasa, kita sebut Astaghfirullahalazim, 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 ia menjadi istighfar. Tetapi dengan tasbih digital ini, ia menjadi lebih bermakna. Seolah-olahnya bila saya beristighfar, Astaghfirullahalazim, minta maaf ya Allah, Astaghfirullahalazim itu lafaz istighfar itu untuk dosa A, Astaghfirullahalazim untuk dosa Y, Astaghfirullahalazim untuk dosa K, Astaghfirullahalazim untuk dosa Y. Ia menjadi istighfar yang sangat-sangat spesifik. Kita tahu istighfar kita itu dibacakan, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa yang mana. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau every day kita bawa tasbih ini dan kita beristighfar setiap hari, saya yakin ada yang lintasan untuk lakukan dosa, ia dapat disuci kembali. Maknanya kotor sikit suci, kotor sikit suci, kotor sikit suci. Sebab kita tahu istighfar kita itu untuk dosa yang mana. Dan saya amat gembira, para penonton semua, kerana sempena ulang tahun kami yang pertama, iaitu syarikat Furqan Works, kami ada mengadakan jualan diskaun yang sangat-sangat luar biasa untuk 2 produk utama kami. 2 produk premium untuk lebih mudah memahami Al-Quran sekeluarga, iaitu Inspirasi Qurani dan juga 3 seminar. Harga biasa dia RM215 kalau digabungkan kedua-duanya. Tetapi sempena ulang tahun pertama kami bagi diskaun yang sangat-sangat luar biasa, almost half price, para penonton semua, iaitu RM120 sahaja. Dan juga on top of that, bagi setiap pembelian kedua package ini, kami akan memberikan tasbih digital sebagai hadiah percuma kepada kami. Tujuannya, para penonton semua, semoga dengan Al-Quran kita lebih mudah mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala sudi untuk memberikan kita syafaat Al-Quran apabila kita memahami apakah dia isi kandungan Al-Quran, cara membaca Al-Quran, cara menghafazkan Al-Quran melalui ilmu yang dikongsikan melalui DVD-DVD ini. Dan apabila tuan-tuan dan puan-puan juga bertasbih,
kami juga mendapat tempias amal ibadahnya, amal pahala, amal jariahnya. Itu yang saya maksudkan. Dan saya berharap dengan semua ini kita akan menjalani kehidupan yang lebih Allah Subhanahu Wa Taala gembira, kehidupan yang kita sebutkan sebagai radiyatan mardiyah. Kehidupan Allah suka kita, kita pun jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja para penonton semua. Terima kasih di atas segala waktu yang diluangkan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim alayhi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.